Hai, have a nice day. Siap pemasangan kabinet aluminium di Seksyen 20 Shah Alam. Jadi untuk projek kitchen kali ni, customer kita tukar disebabkan kabinet lama dia dah dimakan oleh anak-anak lah. Jadi kalau untuk kabinet kali ni, customer remain balik dia punya concrete tabletop dan pintu dia tukar full aluminium termasuk dengan body. Jadi untuk design kali ni menggunakan European beige color. So untuk European kali ni menggunakan full aluminium door, dan untuk bahagian sini kita buat satu tall kabinet untuk dekat atas concrete tabletop. So dekat sebelah kiri ada satu side panel daripada European dan sebelah kanan pun ada juga satu side panel daripada aluminium. Jadi kalau anda tengok dekat atas tu dia dah tukar semua frame gunakan aluminium lah. Sebab apa? Sebab sebelum ni anak-anak serang dekat bahagian atas bumbung dan juga rosakan keseluruhan di kabinet dia. Jadi untuk anda yang nak buat kitchen kabinet, pastikan anda gunakan aluminium supaya anda tak pasti isu kabinet kembang disebabkan lain dan juga tidak dimakan oleh anak-anak kalau anda ada isu anda kat rumah anda. Jadi saya ringkas untuk bahagian kabinet ini, saya go to secara cepat. Untuk bahagian sini adanya satu ruang simpanan untuk anda letak barang-barang kecil anda lah. So ada 3 kompartmen, 1, 2, 3, shaft daripada aluminium, pintu dengan fungsi soft closing. Manakala dekat bahagian atas pula ada satunya ruang untuk letak barang yang agak besar lah. Okay, so customer kita dia remove shaft. Ni ada shaft tapi dia remove untuk letak barang yang tinggi. Dan kemudian pintu dengan fungsi soft closing. Dan untuk bahagian sebelah atas pula ada lagi ruang storage dia. Saya buka semua, tak ada nampak. Ini adalah storage yang pertama. Okay, ni pula ada ruang storage yang kedua. Okay, ni ruang yang kedua dia, ni ketiga dia, ruang ni simpanan dia. So rumah dia sangat banyak barang, jadi dia tak full susun lagi. Ni bahagian atas kukuh dia. Okay, saya buka semua. Kalau anda nampak, untuk anda nampak supaya anda boleh planning lah, anda nak letak apa ke anda punya kabinet kan. Saya buka semua. Ni adalah laluan dia punya kukuh dia. Ni kukuh dia, lalu turun ke sana, keluar kat sana lah. Okay, so ni rupa ataupun barang yang disimpan dekat dalam kabinet dia. So ada ruang storage kat sebelah sini, kukuh. Sini pun ada ruang simpanan lagi. Ni pun ruang simpanan juga. Ni pun ruang simpanan juga. Semua body ni menggunakan daripada aluminium. Okay, so saya tutup semua pintu. Pintu anda tak perlu risau sebab semuanya ada fungsi soft close. Anda tutup, tolak je macam ni, dia akan auto close dengan sendiri dia. Kemudian untuk bahagian sebelah bawah pula, dekat bahagian sebelah sini ada yang satu ruang untuk simpanan lah. So saya buka pintu sebelah sini, ada yang ruang storage dia. Okay, yang bersama juga ada ruang storage dia kat dalam sana. Dan dekat bahagian bawah sinki kita letak 2 ventilation panel warna silver lah. So kalau saya buka pintu dia, anda akan dapat satu ruang partition kiri kanan supaya bawah sinki tak terperap sampai ke ruang storage sebelah kiri dan juga tak terperap ataupun sampai ke storage dekat sebelah kanan sana. So full daripada aluminium. Frame ni frame aluminium. Kalau ada leaking ke apa, anda tak perlu risau. Dan pintu dengan fungsi soft closing. Kemudian untuk bahagian sini pula kita buat satu pintu yang agak besar lah. Okay, buka pintu kat sini sebab akan ada satu storage yang boleh